Alah, abang kat sini je ni, bukannya ada orang nampak pun. Janganlah buang sampah tu boleh termakan air. Dah, benda kecil je pun. Sebenarnya, walaupun kecil, sampah yang dibuang tu akan menyebabkan pencemaran air yang serius. Bahan buangan boleh merosakkan ekosistem dan membahayakan kehidupan akuatik. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian ialah penyelesaian berasaskan alam. Pendekatan ini meniru proses semula jadi untuk membantu memulihkan kualiti air. Contohnya, kawasan tanah lembap semula jadi berfungsi sebagai penapis yang mampu menyingkirkan bahan pencemar. Tumbuhan akuatik boleh menyerap bahan berbahaya manakala lapisan seperti pasir dan batu membantu menapis kotoran. Proses ini berlaku secara semula jadi tanpa memerlukan teknologi yang kompleks. Pendekatan ini mesra alam, kos efektif dan menyokong kelestarian jangka panjang. Untuk cikgu, apakah pandangan cikgu tentang projek kami ni? Sebagai cikgu kan, cikgu sebagai seorang pendidik dan juga seorang cikgu ni kan, cikgu rasa cikgu setuju je dengan apa yang korang punya projek sebab dia merupakan salah satu penyelesaian yang berasaskan alam sekitar. Sebab kita tahu sekarang kan berlaku banyak sangat pencemaran air, pencemaran udara dan sebagainya. Jadi korang punya salah satu yang produk ataupun yang korang buat ni dapat membantu orang kata pencemaran lah dan juga betul boleh menjaga alam sekitar. Atau cikgu rasa kan macam korang punya projek ni dia salah satu gabungan pendekatan di mana gabungan antara sains, keseimbangan ekosistem dan juga aplikasi dunia sebenar. Jadi kat situ boleh nampaklah kombinasi kepada ketiga-tiga ni telah membantu untuk menjaga alam sekitar. So itulah pandangan cikgu terhadap projek ataupun produk yang korang buat. Bagi cikgu, apakah penambahbaikan yang perlu kami buat? Penambahbaikan yang boleh awak buat bagi cikgu mungkin salah satu dia pastikan yang betul-betul yang gabungan yang korang buat tu tidak menjejaskan apa-apa pihak ataupun tidak menjejaskan mana-mana ataupun tidak menjejaskan alam sekitar lah, pencemaran ataupun sebagainya, something like that. Pendekatan berasaskan alam boleh mengurangkan pencemaran pada air, kolam, sungai dan tasik. Yang meningkatkan kualiti air dengan menyingkirkan bahan pencemar semula jadi. Sistem positif termasuk pelindungan hidupan akuatik dan pemulihan ekosistem. Selain itu, pendekatan ini memberi banyak manfaat kepada masyarakat sebab dia lebih mudah untuk dilaksanakan dan kosnya lebih rendah daripada teknologi yang lebih tinggi. Kesimpulannya, pencemaran air ini merupakan satu isu yang perlukan tindakan segera. Pendekatan berasaskan alam menunjukkan bahawa kita boleh menggunakan sistem semula jadi untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Dengan kesedaran dan usaha yang berterusan, kualiti air dapat ditingkatkan untuk generasi yang akan datang. Okay, that's all from us. Thank you. Bye.